Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, hari ini kita akan buat rakaman. Kita akan buat mengajar berkaitan sistem catatan bergu. Sebelum kita mula, cikgu nak tanya kamu kan, okey. Yang ni ada beberapa catatan, contoh cikgu ada bagi, cikgu nak suruh kamu ambil seorang dua. Yang ni dah lekat elok-elok dah, seorang dua. Kamu boleh keluar ambil dekat dalam ni. Ada seorang dua, cikgu bagi. Berserta dengan satu lagi yang ni boleh digunakan dekat dalam kelas. Tengok, yang ni. Sama je. Bagi dua. Yang ni. Kalau kita tengok, okey. Kalau kamu tengok dekat dalam kertas yang cikgu bagi kat kamu tu, okey, ini contoh dia lah. Kita boleh buat soalan contoh dalam urus niaga yang kita akan gunakan di dalam jurnal. Okey, kita masuk. Okey, siap. Okay. Seterusnya. Okey, yang ini adalah contoh kalau kamu buat soalan. Ini adalah salah satu urus niaga yang kita guna. Contoh perniagaan. Kalau contoh contoh kita guna untuk jurnal. Cikgu bagi. Kalau kita beli barang, sama je kaedah dia. Tapi yang ni dalam bentuk jurnal. Sebab cikgu nak bagi kamu faham. Mudah. Kalau kalau cikgu tanya urus niaga, contoh. Kamu beli barang niaga bernilai RM1,200 secara kredit. Apakah debit, apakah kredit dia? Maksud kata contoh kalau dia soalan dia akan bentuk dia macam ni, dia akan tanya, boleh tanya kamu. Soalan dia boleh macam ni. Membeli barang niaga bernilai RM1,200 secara kredit. Okey. Allah Akbar. Silakan. Dah masuk dah. Okey, masuk. Silakan masuk. Okey. Kita beli barang secara kredit. Okey, cikgu besarkan sikit tulisan font dia bagi nampak. Okey, dalam soalan ni kalau kamu tengok, kalau kamu nampak besar ni, cikgu perbesarkan lagi. Allah Akbar, bagi besar. Besarkan sikit ni kita nampak. Okey, kalau kamu nampak dalam buku, silakan masuk. Yang lelaki mana lagi? Sebab cikgu tahu Aryan Syafi saja yang akan ada rakaman. Yang lain? Siapa yang kat mana? Azif dengan Fakrul. Okey. Seterusnya kita nampak, kalau kamu nampak ni, okey, duduk dulu. Okey, dalam soalan cikgu nak tanya ni, kita beli barang secara kredit. Dia kata membeli barang niaga secara kredit. Dalam ni, apakah dia, kalau kita dalam jurnal kan, kita masuk apa? Siapa ingat? Kita beli barang niaga secara kredit. Apa yang kita masuk apa dalam jurnal? Jurnal belian. Debit apa? Kredit apa? Belah ni, kita cuba ingat. Debit apa? Angkat tangan kalau nak jawab. Cuba ingat. Beli barang niaga secara kredit. Inventory? Kan belian ada debit. Belian tu jadi debit kan? Kredit dia apa dah? Kredit dia apa dah? Ni kan, okey. Cikgu kat tempat ayat kat cantik lah, okey. Dari contoh cikgu abang, okey. Dari Fakrul, contoh. Contoh lah, okey. Kredit dia apa dah? Fakrul tu apa dah? ADB? Ya. Lepas tu dia punya barang niaga tu ataupun inventory akan debit. Kena ingat balik.
Cikgu nak tanya ni sebab kalau cikgu buat macam ni, kamu mungkin lupa. Sebab tu cikgu tanya dalam soalan bentuk macam ni. Okey. Seterusnya. Okey, untuk kita akan belajar, hari ni kita akan belajar berkaitan dengan sistem pencatatan bergu. Okey, cikgu nak simplifikan. Okey. Sistem pencatatan bergu ni adalah sistem yang merekod urus niaga, kalau kita nampak, urus niaga ke dalam akaun sekurang-kurangnya dua, iaitu satu lagi adalah belah debit, satu lagi adalah kredit. Dan kita rekod ni dalam amount yang sama, kita kata. Sebab kita nak pastikan amount dekat dalam bentuk kita punya akaun bentuk format T tu sama. Maksud kata kita dapat dalam ni sama, amount ni sama, dalam akaun lain pun sama juga, kita kata. Untuk memahami lebih lanjut, sistem catatan bergu ni, dia ada beberapa yang kita kena tahu. Pertama adalah aset, belanja, liability, equity dan hasil. Okey, untuk pertama yang kita nampak, cikgu boleh bagi tahu. Okey. Okey, semula kita akan masuk. Bentar. Okey, yang ni yang kita nampak kan. Okey, sama je. Dan bentuk format yang kita nak kena guna adalah dalam bentuk T ni, kita akan masuk tarikh, butir, folio dan amount. Ingat, bentuk T. Bukan kita buat dalam bentuk yang biasa kita nak selalu akan guna. Format T ni lebih mudah diguna. Okey. Seterusnya, contoh ni kita boleh guna adalah di dalam muka surat, di dalam buku teks kamu lah, kalau kamu boleh tengok balik. Dalam buku teks ni, kita boleh tengok dekat dalam bab 5, muka surat 152 dalam buku teks. Okey, dalam muka surat 152 dalam buku teks, dia ada menyatakan berkaitan dengan amount, iaitu dia ada bagi tahu akaun yang kita terlibat adalah, contoh dia ada, dia bagi tahu dalam ni, dia bagi tahu adalah peralatan alat tulis afiq. Dan ada salah satu dia bagi tahu, dia kata dia membeli barang rok, mempamerkan rok, dia kata membeli rok pameran secara kredit dari kilang perabot Soso sebanyak RM3,400. Penyelesaian yang kita nak kena buat adalah, pertama, kita akan debitkan ke dalam akaun perabot, iaitu pada amount 2 Julai ini, 2 Januari, akaun belum bayar kilang perabot Soso. Dan folio tu nanti kita akan buat kemudian. Kita akan belajar secara kemudian. Dan amount dia adalah 3,400 di debit. Ingat, aset belanja akan masuk belah debit. Ingat, aset belanja akan masuk belah debit. Kerana kita akan guna, sebab aset belanja akan debit. Manakala liability, equity dan juga hasil akan masuk belah kredit. Ingat, cikgu kata ayat ni. Kita akan guna kaedah macam ni lah. Kalau kita akan guna, nanti cikgu akan buat satu. Okey, kita akan guna. Okey, Allahuakbar. Dekat dalam ni, kita akan buat aset tambah belanja sama dengan liability tambah equity tambah hasil. Okey, kamu nampak dalam ni, cikgu ada buat satu tambahan lagi. Kamu ingat, kalau sebelah ni, kamu nampak, bila cikgu highlightkan sebelah ni, untuk aset tambah belanja dan equity ni, cikgu highlightkan dalam ni, cikgu bubuh color merah. Okey, yang ini adalah, apa dia? Belah debit. Ingat, aset belanja debit. Liability, equity, hasil, semua masuk sebelah kredit. Ingat balik. Dalam persamaan perekonomian kita, dalam bab 2, kita ada belajar bab ni. Ingat,
Aset belanja debit, liability, equity dan hasil adalah kredit. Ingat rumus persamaan dia. Kena ingat nah semua. Okey. Sebab itulah dia akan jadi macam ni. Ini untuk yang bab kedua. Okey. Yang kedua, kita nak tahu macam mana debit dan kredit ni kita boleh kenal pasti. Cara dia adalah kita akan guna kaedah macam ni lah. Cikgu akan bagi dekat dalam ni. Kamu nampak kan? Okey. Dalam kertas kamu pun ada. Cikgu ada buat satu lagi salinan. Kalau nak mudahkan dalam akaun ni, kamu nampak ada debit, ada kredit. Nampak? Bila bertambah, aset bertambah, nampak tu? Dia kalau di aset bertambah, nilai dia akan bertambah di debit. Kalau berkurang, nilai dia akan masuk sebelah kredit. Itu yang kita akan gunakan sistem catatan bergu ni. Nilai dia ni ada dalam nota cikgu bagi hari tu dalam kelas awal lagi modul dia. Siapa ingatlah. Okey. Yang kedua, akaun belanja. Akaun belanja pun cikgu dah bagi tahu. Akaun belanja ni yang ni bertambah. Bila bertambah akan masuk di belah debit. Bila berkurang akan jadi kredit. Kena ingat kaedah dia. Yang ketiga, akaun liability. Akaun liability dia cenderung kepada kredit. Bila cenderung belah kredit, bila nilai kredit dia bertambah, bila kita membayar ataupun apa-apa berlaku transaksi dia yang lain, kita membayar hutang akan menjadi kredit. Sebab nilai dia berkurang. Equity pemilik, kena ingat, bila bertambah, bila kita bawa masuk barang, modal tu bertambah, bila kita jual modal tu balik, contoh macam kita jual alatan pejabat untuk modal, dia akan jadi berkurang. Bila berkurang tu akan masuk di belah debit. Termasuklah juga dengan hasil. Hasil kamu kena ingat. Satu je cikgu boleh kata. Hasil kamu kena ingat sampai mati. Cikgu boleh tak? Dulu cikgu ada bagi tahu. Sampai mati kamu kena ingat. Hasil adalah kredit. Kena ingat sampai mati. Hasil tu adalah jualan kamu. Adalah kredit. Bermaksud kamu kena ingat yang ni. Penting kan? Bab ni cikgu boleh bagi tahu kat kamu. Okey, seterusnya untuk soalan nombor 3, kaedah dia sama juga. Kita kata, okey, ini dalam soalan muka surat 153, kita boleh ambil kat kamu sistem dia, format yang kita akan guna dia adalah dalam bentuk T. Kalau dalam bentuk T, kita akan ambil macam ni lah cara dia. Pertama, ini bentuk T. Tapi dia tak tulis dalam ni. Tak nampak lah dalam bentuk T dia. Bermaksud dalam bentuk T, kita akan guna macam ni lah cara dia. Format dia kita akan tulis macam ni je sebenarnya. Bentuk T. Contoh, yang ni akaun. Yang ni akaun perabot. Contoh. Bila perabot, bila akan ada tambahan, dia akan masuk sini. Dia ada tambahan. Ini sebelah ini. Kita akan letak sini RM. Yang sini akan letak folio. Yang ni akan letak butiran. Dan juga yang ni tarikh. Yang ni pun tarikh. Butir. Folio. Dan juga amount dia, RM. Memang akan buat kaedah macam ni lah. Untuk kaedah ledger kamu. Dalam bentuk T, kita akan buat macam ni. Contoh. Tarikh, butir, folio dan juga RM. Ini format yang kita akan guna. Sama juga. Macam dalam ni, dia ada bagi tahu. Dia kata dia membeli barang secara kredit. Bila dia beli barang secara kredit, dia bermaksud kita akan guna adalah 4,300. Okey. Sebentar. Okey. Kita akan guna 4,300 pembekas Syah ni. Dia kata dia membeli barang secara kredit. Dia kata bila dia beli barang secara kredit, apa yang kita boleh kata adalah dia akan masuk dekat akaun belian dan juga akaun bayaran. Kamu kena ingat, belian
adalah salah satu, dia akan masuk dekat dalam debit. Belian, debit. Sebab dia berlawanan dengan jualan. Jualan kamu masuk dekat dalam akaun, kamu akan masuk di sebelah kredit. Ingat, jualan sampai mati pun akan masuk belah kredit. Belian akan masuk di sebelah debit. Kena ingat semua. Okey, bila dia kata dia beli barang secara kredit, untuk soalan pertama tu, dia ada bagi tahu. Dia beli secara kredit. Pertama, kita beli apa? Kita akan masukkan dalam akaun belian dahulu. Okey, akaun belian ni kita akan ambil tarikh dia pada tarikh April 4. Butiran dia adalah ABB, pembekal Syasha. Okey. Pembekal Syasha. Okey. Mudah-mudahlah senang. Cikgu tulis. Pembekal Syasha. Okey. Kita akan masukkan amount dia adalah 4,300. Ingat, ni belah belian. Okey. Kedua. Kalau kita guna balik. Dekat dalam ni. Account. Allahu Akbar. Akaun belum bayar. Okey, kalau akaun belum bayar, pembekal Syasha. Okey, dalam ni kita akan tulis tarikh, butir, folio dan juga RM. Kena tulis. Wajib tulis lah yang ni. Semua kena wajib tulis. April 4, butiran dia adalah belian RM 4,300. Jadi bila kamu tengok semua, okey, cikgu nak tanya ni. Kalau kamu tengok dekat dalam ni, kamu nampak ada belian dan juga akaun belum bayar. Bila ada dua-dua ni, kamu masukkan kedua-dua, ADB, dan juga dekat dalam belian kamu masukkan ADB, pembekal Syasha. Dekat dalam kredit, dekat dalam ni apa yang kita kreditkan dalam ni, nampak cara dia. Kita akan panggil imbangkan kedua-dua. Sebab tu yang kita nak imbangkan. Okey, yang ketiga dia kata ini adalah dalam bentuk format T. Okey, seterusnya kalau kita tengok, cikgu nak kamu kerai buat dalam muka. Okey, ini adalah soalan dia. Yang ketiga, kita boleh kata, ini soalan yang ketiga. Sama juga kaedah dia, tapi dalam bentuk yang lebih panjang. Sebab dia kata, dia menjelaskan hutang. Bila dia kata menjelaskan hutang, kita boleh buat satu benda. Bila menjelaskan hutang, bermaksud apakah yang didebitkan, apakah yang dikreditkan. Okey. Dekat dalam ni, kita boleh tahu ada dua, debit dan kredit. Contoh, dalam ni kita nampak aset. Okey, kamu nampak aset ni. Yang ni dia kata sebab dia bayar melalui cek. Bila dia bayar melalui cek, apa benda yang kita kena masuk? Debit apa? Debit apa dia? Pembekal kan? ABB. Kredit? Bank. Sebab dia bayar kepada pembekal Syasha. Kena ingat, kamu kena tahu dulu apa debit, apa kredit, apa. Sebab tu kamu kena buat dulu bahagian ni. Okey. Seterusnya, dalam soalan ni juga dia kata, bila kamu kena buat, apakah amount yang kena debit, apakah amount yang kena kredit. Okey, yang ni dia letak modal dan sebagainya, tak ada masalah. Cuma dekat dalam ni kita just letak adalah dekat dalam akaun bank. Okey, modal dia ni adalah dalam peringkat awal. Selalunya dia akan bagi baki awal modal. Dia akan diberi. Okey, macam belian tadi akan dibagi pada peringkat awal. Jadi kamu tak perlu risau dah. Ini sebagai contoh cikgu dah. Dan bila kamu nampak yang ni, debit dah ada dua-dua ni, just kamu masukkan yang ni dulu. 4,000. Okey. Jadi ABB dia akan berkurang bila nilai. Okey, kalau kata bank berkurang, aset berkurang, dia akan masuk sebelah
kredit. Sebaliknya berlaku kalau dia kata dekat akaun belum bayar. Kalau akaun belum bayar, dia kata dia akan masuk dekat belah mana? Belah debit. Terbalik. Sebab kamu ingat, liability, equity dan juga hasil. Hasil tu adalah belanja, iaitu ialah jualan. Dan juga hasil-hasil lain lah, komisen dan sebagainya. Itu akan masuk di sebelah kredit. Ingat ayat cikgu kata tadi. Ingat sampai mati. Jualan, hasil, apa-apa hasil pun akan masuk sebelah kredit. Ingat. Sampai mati ayat ni, cikgu kata. Kaedah dia sama juga. Okey. So, okay, 15 minit. 20 minit, okey. Soalan yang kedua, okey, untuk menentukan nilai debit dan kredit, kita dah dapat dah untuk kita tahu dah mana akaun debit dan akaun kredit kita. Kita dah belajar dah. Dan nanti cikgu nak suruh kamu buat lembaran kerja. Ada satu lembaran kerja cikgu bagi tu, itu berdasarkan daripada bab 4 yang kita belajar tu, iaitu dalam jurnal am. Ingat tak? Jurnal am yang kita belajar. Jurnal am, jurnal khas, lepas tu buku tunai. Daripada situ cikgu ada buat satu lembaran kerja berkaitan dengan ni. Kamu ambil, ada sampai ke belakang. Dalam soalan dia ni, kita boleh ambil. Dalam soalan ni, ini adalah jurnal am. Kita akan pindahkan ke dalam bentuk ledger. Kerana cikgu nak kamu buat soalan dalam soalan. Dan kamu boleh buat dalam buku. Nanti cikgu nak kamu buat pembentangan di depan. Satu grup 2 orang. Satu grup 2 orang akan membuat pembentangan di depan ni. Kita akan bentangkan berkaitan dengan yang ni. Kita akan bentang jawapan macam mana kamu buat. Dan macam mana jawapan yang kita akan bincangkan dalam kelas ni. Okey. Dalam ni cikgu ada yang siapa yang tak dapat lagi, cikgu minta nanti kamu datang ambil soalan dia. Dapat lagi soalan dia? Yang ni dapat lagi soalan? Okey. Cikgu nak kamu nanti cari kamu jawab soalan ni berdasarkan apa yang kita buat tadi. Contoh dah ada diberi dan kita cuma masukkan dua-dua. Sebab kamu bagi kamu nampak lebih ni, jadi cikgu kepaksa buat latihan bagi macam ni lah. Okey, yang pertama. Lepas tu kalau dah kamu boleh buat yang ni, cikgu kata senang lah. Cikgu nak kamu berbincang dulu dalam masa 10 minit. Bincangkan, lepas tu cikgu akan bagi masa dalam 15 minit lagi untuk kamu jawab soalan. Kamu bincangkan dulu. Apakah debit, apakah kredit berdasarkan jurnal yang cikgu bagi pada kamu tu. Okey, cikgu akan buka timer. Dalam timer ni, okey. Ya, cikgu ada bagi. Buat ledger, kamu bincangkan dulu nak masuk debit kredit dulu sebelum nak mula tu. Tak, ni cikgu nak pastikan orang faham dulu, sebab tu cikgu buat debit dengan kredit dahulu. Dia sebab dia ni meneruskan, sebab dia kata meneruskan perniagaan. Dia kata bila meneruskan perniagaan, soalan nombor 1. Soalan bab 1 kita just masuk yang biasa saja. Okey. Okey, kita akan buka clock side. Okey. Okey, kita akan mulakan. Kita detik ini. Kita akan mulakan dalam masa sekarang 8.56. Dalam masa 10 minit kamu bincangkan dalam dua orang. Baru masuk, ada seorang grup ni kena pindah ke sana. Boleh 3-3. Tapi tak cukup lagi. Tak cukup seorang kalau 3-3. Tak apa. Grup lelaki ni cikgu bagi 3. Grup lelaki cikgu bagi 3. Yang perempuan
Bagi 2 orang. Dalam masa 10 minit. Dari sekarang. Masa bermula sekarang. Cuba buat. Cikgu kata cuba try. Cuba kaedah. Ni kita tengok dulu. Akaun ni debit apa? Debit apa kena tengok dulu. Kena faham dulu maksud dia. Yang ni aset. Bila aset dia masuk dalam apa? Kena tahu. Kena akan pasti. Dia ni akaun apa? Yang ni aset. Yang ni aset. Yang ni aset. Yang ni aset. Aset. Yang ni aset juga. Yang ni kena tahu. Yang ni liability. Yang ni modal. Modal dalam akaun equity. Kamu kena tahu. Kena tahu dia masuk dalam akaun mana. Ya? Dah tak? Ini cikgu nak gunakan dulu dalam bentuk ni. Sebab dalam bentuk jenam. Kalau cikgu buat dalam bentuk ni, nanti kamu tak faham. Lepas tu cikgu buat dalam bentuk jenam dahulu. Mudah. Bagi kamu faham dulu. Jenam baru kamu boleh buat yang lain. Dalam bentuk jenam. Okey, kamu nampak? Soalan dia ni dalam bentuk jenam. Kamu just pindahkan. Cikgu kata satu grup 2 orang. Tapi cikgu nampak ada yang tak 2 orang pun. Maksud kata yang ni lebih seorang. Yang ni lebih seorang. Dah tak? Sebab cikgu berbincang dalam grup. Ni Adina ke siapa? Boleh join grup sebelah tak seorang? Zara. Boleh join sebelah. Okey. Kamu bincang dalam grup. Dalam masa 10 minit cikgu bagi. Bincang dulu. Debit apa, kredit apa, kamu kena tahu. Kamu kena pasti akaun dia. Cikgu nak kamu kena pasti yang mana aset, yang mana liability, yang mana ni. Kamu kena pasti dulu. Bila meneruskan ni, maksud dia modal lah. Maksud dia. Itulah. Nanti kita akan buat dalam buku putih format juga. Cuba nak. Kamu kena pasti dulu mana aset, mana liability dulu. Nak ikuti. Berdasarkan yang cikgu bagi tadi tu ada format dia. Kalau kamu nampak dekat soalan belakang tu. Sebab cikgu nak kena pasti dulu. Bagi kamu kena pasti dulu. Tak ada buku tunai. Hari ni kita akan masuk buku tunai lagi. Sebab nak bagi kamu faham dulu. Buat yang ni dulu. Nak bagi kamu faham dulu. Satu-satu dulu. Lagi kamu tak faham. Susah juga lagi. Sebab tu cikgu bagi kamu buat ni dulu. Kita akan buat lejak am dulu. Buat satu-satu. Lagi payah, susah. Kamu nak faham. Buat dulu. Ya. Soalan dia saya nak pastikan macam ni soalan dia. Ini soalan je. Tu. Ini soalan dia. Dia penentu soalan. Silakan. Okey, semua. Tak, kamu tahu dulu, kamu kena pasti dulu mana aset, mana liability. Yang tu je cikgu nak. Okey, cikgu nak kamu kena pasti mana aset, mana liability, mana equity dahulu. Daripada situ nanti baru kita akan masuk selepas tu. Cuba kena buat. Okey. Lepas dah buat Apa dah? Yang sama juga. Kalau akaun belum bayar, kalau contoh macam kenderaan. Akaun apa? Aset kan liability? Kenderaan. Aset lah. Aset kenderaan, aset. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar? Liability. Kamu kena tahu dulu mana yang. Ambilan? Aset. Ambilan dia akan masuk dekat dalam ni. Okey semua. Ada satu lagi. Mungkin cikgu kelempar pandang. Untuk ambilan,
dia adalah berlawanan dengan akaun modal. Bermaksud ambilan akan masuk di sebelah debit. Dia berlawanan dengan akaun modal. Ingat cikgu ayat dia. Ambilan ni berlawanan dengan akaun modal. Jadi dia akan masuk sebelah aset. Ya. Kena pasti dulu akaun mana. Okey. Belian apa dia? Kalau ambilan ambil, belian akan berkurang tambah. Kurang. Masuk pada akaun liability. Bukan liability. Bukan. Akaun belian juga. Tapi dia akan jadi kredit. Debit kredit. Dia nak debit kredit dia. Maksud dia. Belian ni, dia aset. Tapi aset dia berkurang. Dia kira macam belanja berkurang. Kamu boleh belanja lebih senang. Belanja sebab dia masuk dalam belanja. Kamu boleh belian barang. Promosi belanja. Kamu kena ingat akaun apa? Belanja adalah belian adalah dalam akaun belanja juga, tapi dikreditkan. Kamu kena tahu apa dia kata. Sebab dia belian barang kan. Sebab dia arbitrary kata. Ambilan. Lepas tu alat pejabat dia aset. Kamu kena tahu. Tu dah debit dengan kredit. Cikgu dah bagi siap dah, nampak. Kamu bayar. Ya. Liability. Lepas tu alatan pejabat adalah aset. Kenderaan dengan modal. Tak kisah. Okey. Nak pastikan semua. Ni kamu kerabat. Kamu kaedah sama je. Kamu tahu dia ni masuk akaun mana dulu. Daripada situ nanti kita akan pindahkan satu-satu. Cuba buat. Okey, masa ada lagi dalam 3 minit lagi. 3 minit lagi masa. Ada lagi 3 minit lagi masa. Okey. Okey. Nanti kena buat ni tau. Kalau yang awal ni, cikgu kata, yang ni kamu boleh pilih baki HP. Mudah. Kamu boleh pilih baki HP. Kenapa tak bagi DB? Baki baby HB lah. Baki baby sama tu. Baki baby. Sebab baby lagi senang. Betul baby awal bulan baby. HB hujung bulan. Ingat balik. Cuba ingat. Yang ni apa dia? Baki apa kalau kita masuk nanti? Nanti semua akan masuk dalam ni. Kita akan buat nanti masuk dalam baki baby. Kita akan pindahkan. Masa kamu tulis nanti, kamu akan pilih dekat dalam jawapan. Cuba tengok. Kita nak pastikan kamu faham. Sebab tu cikgu pun faham kat sini. Okey. Boleh? Faham? Cuba kerabat tengok dalam bentuk baki-baki ni. Okey. Yang ni? Okey, ABB dia? Yang ni akaun belum bayar. Panggil kita alahkan pejabat dia ni kan. Yang ni kan ni ABB dia bertambah. Macam ni lah sebab dia kata dia menjual barang secara kredit. Bila kredit, debit dia sepatutnya adalah kita punya, sebab kita alahkan pejabat dia hilang. Kita jual. So debit dia kita akan masuk dekat dalam apa, hutang lah, ABT bukan ABT maknanya je. Jadi ABT. Ya. Ayo ABT. Bukan ni. Okey semua, ada satu kesilapan kalau kamu boleh tengok dalam muka surat
Okey, masa dah habis. Okey, kamu mungkin nampak ada satu kesilapan cikgu tulis dekat dalam muka surat ni, bukan akaun belum bayar tetapi akaun belum terima. Okey. Kena ingat lah yang ni. Yang ni saja yang cikgu nak betulkan balik. Okey. Sekarang ada lagi 15 minit. Kamu cuba 15 ke 20 minit, jawab kami bagi 20 minit. Kamu cuba jawab dalam menggunakan format bentuk T. Untuk semua, baru masuk kamu kena buat. Satu kena buat baru masuk dalam bentuk T semua. Ya? Kertas sendiri dulu. Untuk yang ni kita gunakan kertas sendiri dulu. Masuk kata kena guna buku lah. Nanti kita akan bincangkan dekat depan ni. Macam mana kamu dapat? Bentuk T ni masuk kertas ni. Bentuk T. Macam cikgu katakan. Cikgu buat bentuk T tu. Macam tu. Ya, macam tu lah. Macam tu lah bentuk T. Nampak ada? Contoh. Ni ada dapat kertas satu kertas ni tak? Kertas kecil ni. Tapi yang ni kan. Okey, kamu ada bawa kat nota. Ada satu nota cikgu bagi. Okey, contoh dia. Cikgu boleh bagi. Satu lagi. Contoh dia. Macam ni lah nilai dia. Yang kita perlu buat. Contoh bentuk T yang kita nak buat tu. Kalau kamu nampak lah ni. Kalau nak cikgu besarkan sikit lagi. Ni nampak. Macam ni lah cara dia. Bentuk T dia. Yang kita nak buat. Kamu kena buat dalam bentuk T. Ambil dalam bentuk T buku tu. Masuk bentuk T ni sini. Masukkan apa yang format yang cikgu ajak tu. Lepas tu cuba buat macam tu. Kamu cuba buat macam ni bentuk T. Cantik. Okey, elok. Buat T macam ni. Buat T macam tu. Elok. Ni buat bentuk T biasa je. T. Macam ni buat kertas biasa tentu. Tak apa. Buat bentuk T je. Lepas tu cikgu untuk kamu buat dalam bentuk T. Jadi nampak. Nanti kita bincangkan balik. Yang ni kamu buat dalam bentuk T. Tu boleh bentuk T semua. Semua boleh bentuk T. Okey tu elok tu. Buat T je lah. Akaun dalam bentuk T macam ni je lah buat. Okey, cuba buat bentuk T. Buat T biasa macam ni ya. Ya, T. Okey. Akaun apa? Akaun ada. Akaun modal, akaun tunai, akaun bank. Buat macam ni. Kamu kena pasti. Yang ni akaun tunai, yang ni bank, yang ni akaun inventory, akaun alatan pejabat. Yang ni kena buat. Yang ni akaun belum bayar, akaun belum terima. Kamu kena tulis semua. Buatkan semua. Ya. Kena buka semua bentuk T. Bila bentuk T semua kena buat ah. Kalau dalam bentuk ni sebab dalam soalan dia suruh buat semua. Kamu cuba buat untuk tarikh, detail. Amount atau okey. Cuba buat. Betul. Amount, belian, folio, amount. Macam tu lah. Nanti contoh yang ni kita masuk dekat yang soalan pertama apa dia?
Tengok soalan pertama. Masuk dia soalan pertama. Tarik dulu. Okey, yang ni tunai, yang ni akaun bank, akaun inventory, akaun harta pejabat kamu kena buat, akaun belum terima, akaun belum bayar, akaun modal. Untuk pertama ni kamu buka satu akaun untuk semua. Boleh bagi video. Boleh bagi BB semua. Lepas tu nanti kamu akan buka satu akaun kenderaan. Kamu buat macam tu lah. Buatkan bentuk T. Buat macam tu. Ha? Buat bentuk T biasa. Macam ni lah. Macam tu lah, sama je. Yang tulisan ni atas ni. Tak ada tulis lah. Tapi kecil sikit lah. Buat bentuk T dia memang akan banyak tulis. Butir. Lepas tu folio dengan amount. Tapi selalunya folio dia tulis FOL je. Folio mudah nak mudah. Lepas tu amount. Sebab kita nak pastikan. Sebab dia ni besar tau. Tu yang cik kalau buat macam tu. Okey macam ni pun boleh. Tak apa masalah. Nanti kita akan ni. Sebab tu cikgu suruh buat macam format macam ni. Contoh dah. Kamu kena buat macam tu lah. Cara dah. Okey cantik. Tapi dalam ni kamu tak boleh tulis macam ni. Kamu kena tulis. Kamu kena tulis format dia. Iaitu first tarikh. Lepas tu kena tulis butir. Lepas tu kena tulis RM. Kena tulis folio. FOL ya cikgu selalu tulis. Dengan last kali apa dia? Apa amount dia? Cuba buat. Koreksi saya dalam Tarikh. Butir. FOL ya. Folio dan amount. Amount dia dalam bentuk RM lah. Okey, jangan lebih dari garisan ni lah. Nampak? Jangan lebih garisan ni. Garisan ni adalah garisan kredit. So, yang ni garisan debit. So, kamu tak boleh jangan lebih. Kamu tulis di bawah tak apa. Macam cara dia. Ya. Silakan apa ya? Okey, kita akan buat tunai dulu. Tunai akan masuk. Okey, akaun tunai dulu. Kita akan buat akaun tunai dulu. Akaun tunai akan masuk dalam baki BB. Kamu masuk semua dulu. Last kali baru kamu masuk modal. Kamu masuk yang ni satu, baki BB akaun tunai, baki BB bank, baki BB inventory, baki BB untuk harta pejabat, baki BB untuk akaun belum bayar, akaun belum terima, akaun belum bayar BB dia. Lepas tu akaun modal. Satu-satu. Memang kena buat satu-satu. Memang banyak kena buka sekali. Ya, dia tulis akaun tunai je. Akaun tunai. Ya. Kamu tulis macam tu saja. Dia lagi mudah. Dia macam dia banyak pecahan tapi kamu masuk satu-satu. Kaedah dia. Dia masuk pecah tapi satu-satu. Kalau nak mudah kan, ni kamu buat siap-siap satu, buat bentuk T tu semua. Nanti just kamu slot in saja. Masuk T tu semua, buat bentuk T tu, anggaran dia. Contoh, adalah 6 ke 7 tu baris. Lepas tu kedua, kamu selang satu baris. Lepas tu kamu buat satu lagi. Bentuk T. Nak mudah macam, contoh macam Amira buat ni. Tunjuk tak Amira? Contoh, macam Amira buat. Contoh lah. Tengok Amira buat. Macam ni, nampak Amira buat. Kaedah dia sama je. Kaedah dia. Debit, kredit. Bila kamu nampak ada barisan selang dua. Ambil apa? Silakan. Buat macam tu, mudah. Ini akaun tunai siap. Akaun tunai dah siap. Akaun tunai siap dah. Lepas tu habis akaun tunai kamu tinggal lagi mungkin akan lepas tu buat akaun bank pula. Lepas tu buat akaun ni pula. Dia satu. Kamu kena slot in masuk dalam. Satu benda. Dia banyak benda. So banyak. Kenderaan lagi kita kena buka balik. Lepas tu akaun ABB yang ni ABB asing. Yang akaun belum bayar auto kereta ni kita akan kena buka baru.
bayar lah. Ya, akaun belum bayar tapi akaun belum bayar untuk auto call kita akan tulis je tu. Sebab kita nak bagi satu. Cuba. Awak salah apa pula dah? Asing. Masuk. Satu. Memang renyah sikit lah buat akaun ni. Renyah tu kan leceh sikit ayat dia. Okay, silakan buat. Nak mudah kamu buat berti terus senang. Ni, buat T setiap ni buat terus T. Ni buat bentuk apa ni? Okay, gambar je. Tengok je. Oh, bentuk T ya. Oh, tak perlu macam ni pun sebenarnya. Kalau bentuk T, kamu just tulis. Tak, kamu macam ni. Retak. Cikgu boleh. Contoh cikgu tahu. Bentuk T. Contoh adalah bentuk T. Cikgu kata, kamu buat macam ni. Okay, tak Allah. Contoh yang ni bentuk T. Cikgu dapat. Okay, yang ni bentuk T. Cikgu kata. Buat bentuk T siap. Lepas tu, kamu buat bentuk T. Yang ni T yang pertama. Kamu tulis lah. Yang ni tarikh, utir. Lepas tu, kamu tulis folio. Lepas tu, amount. Kamu tulis yang macam ni. Amount ni. Lepas tu, kamu tulis yang kedua pula. Kamu buat macam ni. Kaedah dia. Lepas tu, kamu tulis macam ni juga. Benda yang sama juga ke semua. Buat macam tu. Mudah. Buat satu. Jangan kalau buat macam ni jadi susah. Kamu buat macam ni. Satu. Macam ni. Dan ni satu. Dan ni satu. Buat siap-siap. Kamu tahu dah akaun mana yang dia akan masuk. Akan ada. Kamu kena tengok balik macam ni. Dah. Cuba. Kalau yang ni cikgu bagi contoh. Kalau belanja hasil apa semua. Dia akan masuk dekat mana. Contoh yang akan kita guna. Okey, boleh? Okey, Adina Amira cantik. Tengok, dapat. Cuba tengok. Okey, cantik. Kamu. Yang kedua. Okey, yuk. Tunai. Ya. Kuliah baki bibi ya. Kuliah tarikh dia Mei 1. Baki bibi. Tapi selalunya kalau baki bibi kamu cikgu akan letak kat dalam kolom yang sama je kok. Mei 1 kalau nak mudah lah. Cikgu akan tulis dalam kolom yang sama. Tak perlu ni. Sejuk lah. Tak apa. Jangan. Okey. Akaun alatan pejabat. Kamu kena buat. Akaun belum terima satu. Akaun belum bayar satu. Tapi akaun belum bayar ni akan masuk di sebelah kredit. Ya. Ini buat baki bibi juga. Baki bibi dia. Modal, akaun modal. Akaun modal. Akaun belah kredit. Ingat. Dia berbeza ambilan tambah. Dia akan ambil satu. Dia akan bagi. Yang ni satu. Jadi kamu faham kaedah. Nak pasti kamu faham tu yang cikgu suruh kamu buat dulu. Kaedah sama je. Yang kena banyak. Okey. Pandai di bank. Akaun bank. Dia tak masuk sekali. Tunai di bank, di dalam akaun bank. Tunai di tangan masuk cash, akaun tunai yang biasa. Kamu kena faham. Akaun tunai dia ada dua jenis. Satu akaun bank. Tunai di bank tu masuk akaun bank.
Kantin juga. Tinggal di tangan tu bermaksud kita punya dia sebab dia daripada ayat cash in hand. Cash in hand bermaksud dalam dia ambil dalam bahasa Inggeris tapi dia kalau di convert bahasa Melayu tu itu di tangan tu. Dia sebenarnya cash in hand. Cash in hand ni bermaksud akaun tunai saja. Kamu just tulis akaun tunai saja. Jangan bermaksud ayat lain. Akaun tunai saja. Tu cikgu suruh kenal dulu aset, daripada aset dia akan masuk dalam akaun tunai. Yang ni akaun mana? Dia adalah akaun tunai. Aset tu adalah dia punya komposisi besar. Kamu kena ingat aset ada apa? Aset ada tunai, aset semasa. Ada tunai, bank, inventory, akaun belum bayar. Tu aset semasa. Aset bukan semasa ni alatan pejabat, kenderaan. Dia Ya, betul. Yang tu betul dah. Cukup dah. ni je. Yang ni je lah dulu. Lepas tu, kamu buat yang lain pula. Kamu buat bentuk T-Lane pula. Dia buat pula. T-Lane, akaun bank. Bank. Lepas tu buat lagi. Buat lagi contoh. Okey. Kamu bukan sabuk, kamu tak faham ni cara dia macam ni. Okey. Ni akaun bank. Okey. Akaun tunai. Okey, akaun tunai. Kamu akan ambil tarikh dia Mei 1. Mei 1, butiran dia adalah baki BB akan masuk 3,400. Yang ni masuk adalah akaun bank. Akaun bank pun sama juga. RM, cikgu ni macam malas nampak ni. Tu kita boleh Mei 1 baki BB. Lepas tu masuk akaun inventory pula. Buat satu-satu. Buat T. T inventory pula. Ya. Ya. Memang macam tu cara dia. Buat dia. Sebab tu lah ledger. Ledger ni dia pecahkan. Dia pecahkan satu-satu. Lepas tu cikgu suruh buat. Kamu buat T banyak ni. T ni sekali kamu combine. Sekali T ni combine macam tu. Serius lah. Kau nak tutup tak? Tutup. Tapi sebenarnya kalau dalam jawapan tak ada tutup. Tapi kalau kamu nak tutup pun lagi senang kamu nak buat pengiraan. Tutup lagi senang kok kamu buat pengiraan. Tutup lagi senang kamu buat pengiraan cikgu dah. Cuba tengok. Okey. Buat dulu bahagian dia. Yang ni kamu boleh buat. Okey, cantik. Oh, macam kasih buat elok. Okey. Kau buat macam kasih ni buat. Kamu buat macam kasih ni. Ada tinggal dia punya bahagian-bahagian dia. So, lepas ni pun ada bahagian dia tinggal. So, nanti akan ada guna macam ada bank akan guna nanti dekat ni kalau kamu tengok transaksi. So, kamu kena tinggal banyak. Lepas tu cikgu abang tadi tu. Kamu buat T biasa lah, simple lah. Buat T biasa, lepas tu masuk balik. Kamu tulis tarikh, butir atas tu. Lepas tu follow dengan amount. Baca. Okey, semua. Ada lagi 2 minit. Kalau ikut betul. Sebab cikgu ada bagi kadik dalam 10 minit untuk kamu bincang. 10 minit lagi, 20 minit lagi untuk kamu buat. Dulu. Okey. Kita akan tunjukkan cara macam mana lagi. Ni contoh lah kita akan guna lagi dalam kelas. Kalau kamu nak buat bentuk dia. Semua. Pastikan kamu tengok balik. Lagi. Boleh semua lagi. Lagi kita akan buat. Contoh dia macam ni lah. Kalau kita nak nampak bentuk T, ledger dia, tarikh. Tapi dia kat ada satu dalam ni kat detail sebab dia kat masukkan folio saja. Tapi dalam bentuk ni akan ada bentuk T ni. Lagi cikgu akan bawa contoh. Kalau cikgu akan tanya kawan cikgu yang kerja kat pejabat, cikgu akan tunjuk kalau yang ada, kalau mereka ada ledger, cikgu nak minta mereka buat lagi ledger. Tunjuk kat kamu. Saya tak faham tak. So
Contoh macam ni lah. Contoh, tapi tak ada folio. Cikgu abang dah tadi. Dia tak ada folio. Cikgu tak buat, tak tulis sebab cikgu nak bagi kamu faham dulu. Kaedah paling mudah. Kaedah mudah lah cikgu buat ni. Contoh cikgu bagi. Okey semua. Masa dah tamat. Bukan tak sabar, lagi kita nak bincang. Kita akan bincang yang pertama dulu. Bab pertama dulu, tak habis lagi. Okey, untuk yang pertama cikgu akan bincang dengan kamu. Ini adalah pertama, tunai di tangan. Okey. Pada tarikh 1 hari bulan, kita akan tengok pada tarikh 1 hari bulan tu, Mei 1, kita akan buat dalam bentuk apa? Okey. Pertama kita akan ada dalam ni kita akan ada akaun. Kamu kena ingat, dalam aset semasa ada apa? Dalam aset dia ada berapa jenis? Ada dua jenis dalam dia, di bawah dia, iaitu aset semasa dan juga aset bukan semasa. Dalam aset semasa ada tunai, ada bank, ada inventory, ada akaun belum terima. Ingat, 3 benda tu. 4 benda. Untuk akaun bukan semasa ada kenderaan, alatan pejabat, tanah dan sebagainya. Itu. Sama juga untuk liability. Ada 2 jenis. Liability semasa dan liability bukan semasa. Liability semasa ada akaun pemutang. Bukan, pemutang ataupun akaun belum bayar. Lepas tu ada beberapa belanja-belanja yang biasa yang kita tengok. Belanja am selalunya contoh. Tapi dalam yang belanja ni kita akan masuk belah debit. Nanti kita akan terang. Yang belah satu lagi, liability bukan semasa, adalah pinjaman jangka panjang. Dalam modal ada apa? Dalam akaun equity ada modal dan juga ambilan. Ambilan akan masuk dekat dalam akaun modal nanti kita akan buat. Tapi nanti kita akan explain satu persatu. Okey, pertama sekali, cikgu nak grup mana yang boleh cikgu nak suruh kamu buat akaun tunai dulu. Kena, akaun tunai wajib buka. Akaun tunai ada, memang ada. Kena akaun kan satu-satu bentuk T, modal, kena ada akaun tunai. Bukan buku tunai tu apa dia? Buku tunai kan cikgu kata, okey. Kamu dah silap, kamu kena faham. Okey, buku tunai tu buku tunai betul. Tapi dalam ledger akan ada akaun tunai, ada akaun bank. Juga kena buka. Okey, cikgu nak suruh Amirah tolong buat, group Amirah tolong buat untuk akaun bank, kita tunjuk. Akaun tunai dulu, kamu kena buat akaun tunai. Silakan. Macam mana kamu gunakan akaun tunai? Cikgu bagi kamu tengok dulu, buat dulu. Kamu padamkan yang mana yang tak berkenaan, kamu buat. Okey. Akaun tunai. Contohlah ni cikgu pun. Okey. Kalau kamu nampak akaun tunai macam mana Amirah buat? Ini cara kalau kamu nak buat akaun tunai, kamu kena tengok macam mana. Dia ada akaun tunai. Okey, bila masukkan. Mei 1 hari bulan. Macam ni lah nampak tulisan dia. Baki bibi berapa? 3,400. Okey, macam tu. Macam tu lah masuk. Buat akaun bank kali boleh? Tambah akaun bank. Okey, cuba buat akaun bank pula di bawah. Macam ni lah cara dia buat. Kamu tengok.
Akaun bank. Sama juga. Macam ni lah. Boleh buat? Macam ni? Okey. Tengok. Macam ni lah kena buat. Account inventory, account ni. Macam ni lah kita kena buat. Belakang pun sama juga kita kena buat. Belakang pun sama juga kita tunjuk. Nampak? Kita bincangkan dulu kaedah. Akaun bank di bank dia adalah debit juga. Sama je kaedah dia. Okey. Terima kasih Amira. Okey, Amira dengan Adina, terima kasih. Macam ni lah cara dia. Ini contoh cikgu kata. Kalau dalam bentuk ni tak nampak lah sangat sebab dia tak nampak bentuk T. Kalau dalam bentuk T yang tepat adalah macam Amira dengan Adina buat tadi. Cara dia. Ini cara yang betul paling tepat kita nak guna. Okey. Seterusnya grup mana pula nak sambung untuk bahagian inventory dan alatan pejabat. Okey, silakan. Inventory dan alatan pejabat buat. Kamu padam ni sikit. Masukkan balik. Soal ni. Padam pada atas ni lah. Padam amount tu lah. Dengan akaun tunai tu sikit. Amount tu. Ni. Tak apa mas cikgu buat. Pada macam ni je. Simple. Ni. Padam ni sikit. Padam ni. Dengan ni. Kamu jangan masuk soal ni. Tentu. Yang ni padam lagi kamu tulis balik. Daripada awal. Bagi nampak. Cuba buat. Cuba buat. Nah, ada satu lagi pen. Nah, ada satu lagi pen kalau nak buat. Faham? Salah. Patutnya lah, tapi nak contoh nak bagi mereka faham. Tak, buat je kita nak bagi mereka faham dulu. Lagi mereka nak bagi tahu. Lagi mereka tahu nanti apa-apa berlaku, mereka faham. Sebab tu saya bagi mereka faham dulu pendedahan awal. Lagi. Jadi saya nak bagi mereka faham dulu. Sebab tu saya buat dulu akaun bank bagi nampak. Memang jumlah RM, tapi sebabkan yang tu saya cuma bagi pembayar lah. Salah kan? Salah. Kalau format tu memang Okey, faham. Okey, terima kasih. Format ni salah ni. Okey, sepatutnya terima kasih. Okey, sepatutnya yang ni kita akan masuk RM tepat. Okey, yang ni yang betul sebenarnya. Okey, yang ni yang betul. Yang ni pun cikgu kena betulkan balik. RM. Okey, yang ni pun RM. Sama juga. Yang ni pun dalam bentuk RM. Dalam bentuk RM. Sama juga. Semua ni adalah RM. Terlepas pandang ni. Okey, semua. Kamu tahu tak kenapa cikgu masukkan akaun bank dulu? Sebab apa yang cikgu kata? Sebab cikgu nak bagi tahu kat kamu, akaun bank ni kita nak pastikan kamu faham dulu. Sebab tu cikgu nak bagi kamu faham dulu kenapa akaun bank dengan akaun tunai ni kena tulis. Sebab cikgu nak bagi kamu faham dulu konsep pertama. Nak ikut memang tak perlu. Kalau kamu belajar kat tuition, cikgu tahu dalam format tuition tu memang betul. Tapi sebab cikgu nak bagi kamu faham dulu. Sebab tu cikgu minta kamu tulis dulu. Boleh semua? Okey. Macam ni adalah betul cara nak buat dia. Untuk akaun inventory dan juga akaun alatan pejabat. Dua-dua dapat betul. Seterusnya. Dan jawapan cikgu ni adalah ada salah. Sebab pertama tadi, dia sepatutnya kena kuliah RM dan juga dia ada folio. Nampak? Debit jangan masuk kat situ. Kamu just tulis RM saja. Itu jawapan dia sebenar. Kat dalam jawapan. Okey. Sebabkan cikgu tengok masa dah nak habis dah. Cikgu hanya boleh bagi tahu satu benda je masa kamu jawab. Kalau cikgu tengok dari cara ni, kamu sebenarnya kamu masih lagi keliru. Sebab cikgu kata kamu keliru. Kamu buat dalam satu akaun, kamu nampak ada satu, kamu keliru nak cari. Macam mana nak dapat satu akaun tu?
Cikgu nampak kalau cikgu tengok keliru dia tu adalah nak buat dalam bentuk T tu. Sepatutnya bentuk T kamu kena tulis dalam banyak sebab dia ada pelbagai jenis akaun. Dan kenapa cikgu minta kamu buat akaun bank dan akaun tunai tu? Sebab nak pastikan kamu faham dulu cara nanti apa-apa berlaku. Sebab tu cikgu nak kamu faham dulu konsep ledger ni. Kalau kamu tak faham konsep nak buat ledger dan juga sistem catatan berbu ni, akan habis semua. Sebab tu cikgu minta kamu buat. Tapi cikgu ucap tahniah kepada ada beberapa orang yang boleh jawab soalan. Tahniah kepada Balkis dengan Ardriana boleh jawab. Sama juga macam Ardina dengan Amira. Dua-dua boleh jawab. Alhamdulillah, bagus. Bagi cikgu puji yang tu. Kelebihan kamu. Sebab kamu boleh jawab dengan betul apa semua. Tapi cikgu harap selepas ni kamu cuba ambil masa untuk faham balik cara nak buat dia tu. Sebab yang ni adalah nombor 2. Nombor yang ketiga. Selepas daripada dokumen perniagaan, yang kedua buku catatan pertama, yang ketiga adalah ledger. Daripada sini selalunya akan dipostkan, okey, dia akan ayat dia daripada buku catatan pertama, daripada dokumen perniagaan akan buat jurnal. Kemudian akan postkan kepada ledger dan akan membuat balik imbangan duga selepas ni. Lepas imbangan duga barulah kamu buat penyata pendapatan atau jam PKK lain. Ini adalah satu step yang crucial untuk kamu faham. Sebab kalau kamu boleh faham yang ni, cikgu kata kamu boleh buat dah. Kamu faham yang ni, lepas ni kamu nak kuliah dekat dalam imbangan duga kamu pun lagi senang. Sebab tu cikgu minta kamu buat ni dulu. Boleh semua? Cikgu harap lepas ni kamu cuba buat dengan lebih elok lagi. Okey, masa dah nak menghampiri masa. Okey, cikgu nak minta kamu kemas-kemaskan barang dahulu. Sebab akan ada kelas lain akan menggunakan. Kemas dulu barang hari ni. Kemaskan barang hari ni. Lepas tu tengok dulu ada apa yang tinggal barang. Pastikan kemaskan dulu barang-barang sebab akan ada orang lain akan guna kelas ni lagi. Okey, semua ketua kelas. Okey, kemas barang dulu. Lagi ketua kelas akan bagi salam. Boleh? Ketua kelas, jadi penolong ketua kelas. Silakan. Sat, tunggu Sat dulu. Ada lagi yang kat bangun. Tengok dulu ke sekeliling. Baik, terima kasih. Saya juga nak tulis.